Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Profesor Dr. Mani Mohtar dan rakan-rakan. Kami daripada Kumpulan 5, Set 45 ingin membentangkan projek kami iaitu Persekitaran Kerja Guru yang efektif dan kondusif. Kami akan meneraka bagaimana kita boleh mewujudkan persekitaran kerja yang bukan sahaja berkesan tetapi juga menyokong kesejahteraan guru secara menyeluruh. Kumpulan 5 terdiri daripada Nur Iltisam binti Haji Sabri, Amirah Fathia binti Alwi, Adibah Husna binti Anis, Nur Aisyah binti Ismail dan Nur Farahin binti Jasmari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ibtisam binti Haji Sabri, nombor matrik P165746. Saya akan menerangkan bahagian pertama iaitu pengenalan. Pendidikan di Malaysia memainkan peranan yang sangat penting sebagai nadi pembangunan negara. Sistem pendidikan kita dibina bagi memastikan generasi masa hadapan bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga mampu menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negara. Pendidikan di Malaysia turut berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK sebagai asas utama. FPK yang dirumuskan pada tahun 1988 menjadi kompas dan panduan kepada keseluruhan sistem pendidikan negara. Ia memastikan pendidikan yang dilaksanakan sentiasa menyokong perpaduan keharmonian serta pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Kedua, falsafah pendidikan kebangsaan ini bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan berakhlak mulia. Perkembangan pelajar tidak tertumpu kepada akademik semata-mata, tetapi merangkumi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Selain itu, FPK juga menekankan kepentingan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum dan budaya. Hal ini penting untuk memastikan pelajar membesar dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati. Melalui FPK, pendidikan negara berusaha melahirkan pelajar yang berilmu, bertanggungjawab dan berperi kemanusiaan. Ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sekadar proses pembelajaran tetapi juga membentuk sasiah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang transformasi pendidikan Malaysia, iaitu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. PPPM diperkenalkan sebagai usaha untuk memodernkan sistem pendidikan agar selari dengan kehendak dan cabaran abad ke-21. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan bukan perubahan supaya pelajar dapat bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa. Pelan ini memberi tumpuan kepada beberapa aspek utama. Pertama, PPPM menekankan pemerkasaan guru. Guru diperkasakan melalui latihan profesional, peningkatan kompetensi dan sokongan berterusan supaya mereka mampu melaksanakan PDP dengan lebih berkesan. Kedua, pelan ini menekankan penyepaduan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi digunakan untuk menjadikan PDP lebih interaktif dan relevan dengan perkembangan semasa. Ketiga, PPPM turut membawa pembaharuan kurikulum supaya lebih moden dan sesuai dengan keperluan masa kini. Kurikulum baharu memberi penekanan kepada kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Antara elemen penting dalam PPPM ialah melengkapkan pelajar dengan kemahiran berfikir kritis dan kreatif agar mereka mampu menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan berfikir secara inovatif. Secara keseluruhannya, transformasi pendidikan melalui PPPM ini menyokong sepenuhnya visi falsafah pendidikan kebangsaan FPK iaitu untuk melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat global, berpengetahuan dan mempunyai sasiah yang seimbang. Seterusnya, peranan guru. Kami menghuraikan bagaimana guru menjadi tonggak utama dalam melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga transformasi pendidikan Malaysia. Guru memainkan peranan penting untuk menghidupkan FPK dan PPPM melalui pengajaran yang inovatif, kreatif dan berkesan. Melalui pendekatan PDP yang berkualiti, guru membantu melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga mempunyai sasiah yang baik. Selain itu, guru turut bertanggungjawab membentuk pelajar yang seimbang, berakhlak mulia dan memiliki identiti nasional yang kukuh. Ini selaras dengan matlamat pendidikan negara yang ingin melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi juga beretika dan bertanggungjawab. Dalam konteks profesionalisme guru, mereka perlu mempunyai kebolehan pelbagai sama ada dari segi pedagogi, komunikasi, kemahiran digital dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
Guru juga perlu mengamalkan pendekatan PDP yang menarik, produktif dan berkesan bagi memastikan pelajar terus bermotivasi dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Sokongan teknologi serta kurikulum moden turut membantu guru mengekalkan jati diri, masa yang sama memastikan pelajar mampu bersaing di peringkat global. Gabungan profesionalisme guru, penggunaan teknologi dan kurikulum baharu menjadikan peranan guru semakin kompleks tetapi sangat signifikan. Bagi bahagian tujuan kajian, fokus utama kajian ini adalah untuk memahami persekitaran kerja guru secara dengan lebih mendalam. Tujuan pertama kajian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Persekitaran kerja yang baik amat penting kerana ia memberi kesan langsung terhadap motivasi guru, prestasi mereka dalam PDP dan seterusnya pencapaian murid. Tujuan kedua adalah untuk mengenal pasti isu-isu kritikal yang dihadapi oleh guru pada masa kini. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mencadangkan penyelesaian berdasarkan tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan serta keperluan transformasi pendidikan semasa seperti yang digariskan dalam PPPM. Kemudian saya akan menerangkan bahagian konsep dan definisi yang memfokuskan kepada persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Persekitaran kerja yang efektif dan kondusif merujuk kepada keadaan yang dapat menyokong kecekapan, kesejahteraan dan motivasi guru dalam melaksanakan tugas mereka. Persekitaran ini melibatkan dua aspek utama. Yang pertama ialah aspek fizikal yang merangkumi bilik darjah, pejabat serta peralatan mengajar yang lengkap dan selesa. Yang kedua ialah aspek psikososial iaitu hubungan antara rakan sekerja, gaya kepimpinan pentadbir, tahap beban kerja dan sokongan profesional yang diterima oleh guru. Hubungan kerja yang positif dan sokongan yang baik menjadikan suasana sekolah lebih harmoni serta mengurangkan tekanan kerja. Secara keseluruhannya, persekitaran kerja yang baik dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja dan prestasi pengajaran guru. Seterusnya, definisi guru. Dalam kajian ini, guru ditakrifkan sebagai individu yang mengajar di institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu, tetapi juga merupakan pendidik dan pembentuk sasiah, moral serta jati diri murid. Selain itu, guru bertanggungjawab untuk melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing, selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Definisi efektif. Perkataan efektif bermaksud berkesan dalam mencapai hasil yang optimum. Guru yang efektif ialah guru yang mengurus PDP secara berstruktur dan menarik, mampu menyesuaikan pendekatan mengikut tahap kebolehan murid, berupaya mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Ciri-ciri guru yang efektif ini penting bagi memastikan PDP berjalan dengan lancar dan memberi impak yang maksimum kepada murid. Definisi kondusif. Seterusnya, istilah kondusif merujuk kepada keadaan yang selesa, sesuai dan menyokong keberkesanan aktiviti. Ciri-ciri persekitaran kerja yang kondusif termasuklah tempat kerja yang bersih, selamat dan lengkap dengan kemudahan, hubungan sosial yang harmoni dan saling menghormati antara guru, pentadbir dan warga sekolah. Apabila suasana kerja kondusif, ia dapat meningkatkan semangat, fokus dan motivasi guru untuk mengajar dengan lebih baik. Sebagai kesimpulannya, persekitaran kerja yang positif dan kondusif sangat penting kerana ia membantu guru melaksanakan tugas secara profesional dan produktif serta meningkatkan motivasi kepuasan kerja dan kualiti pengajaran. Persekitaran kerja yang baik juga merupakan faktor utama dalam kemajuan sistem pendidikan negara kerana guru ialah ejen pelaksana utama dalam membina masa depan murid. Penyataan masalah, walaupun kerjaya guru merupakan tunjang utama kecemerlangan murid dan sekolah, persekitaran kerja yang kurang kondusif telah menjejaskan kepuasan kerja, kesejahteraan emosi dan komitmen guru. Guru kini berdepan dengan tekanan akibat beban tugas yang berlebihan, kurang sokongan daripada pihak pentadbiran dan hubungan rakan sekerja yang tidak efektif. Keadaan ini meningkatkan risiko tekanan kerja, burnout, penurunan motivasi dan prestasi pengajaran. Ia turut menjejaskan akan pencapaian murid serta keberkesanan sekolah. Pernyataan masalah yang pertama ialah beban tugas berlebihan. Guru dibebankan dengan tugas perkeranian, pengurusan program, co-curriculum dan tugasan di luar PDP. Kekangan masa yang menyebabkan guru bekerja selepas waktu sekolah, kekurangan sumber seperti peralatan PDP, teknologi dan latihan.
Permasalahan yang kedua ialah hubungan rakan sekerja. Sokongan sosial tidak konsisten, konflik interpersonal boleh menjejaskan motivasi. Kekurangan kolaborasi menyebabkan guru hilang sokongan emosi dan profesional. Rakan sekerja tidak berfungsi sebagai jaringan sokongan yang kuat yang mengakibatkan risiko kepada burnout. Permasalahan yang ketiga ialah kurang sokongan daripada pihak pentadbiran. Guru tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapat atau terlibat dalam keputusan sekolah. Pembahagian tugas yang tidak seimbang dan tidak adil. Kurang latihan profesional, penghargaan dan komunikasi terbuka bagi mengurangkan komitmen dan kepuasan kerja. Terdapat cadangan penyelesaian bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama ialah menangani beban tugas yang berlebihan dengan mengurangkan kerja perkeranian, otomasi tugas menggunakan sistem digital, mengagihkan tugas bukan konteks pengajaran kepada staf sokongan sekolah, menyediakan peralatan PDP yang lengkap, teknologi dan latihan berkaitan PDP dan mengadakan program pengurusan stres dan pengurusan masa untuk guru. Yang kedua ialah mengukuhkan hubungan rakan sekerja dengan melaksanakan Professional Learning Community (PLC), mentor-mentee dan latihan yang berkaitan dengan komunikasi dan kecerdasan emosi. Menggalakkan kolaborasi PDP, perkongsian amalan terbaik dan budaya kerja yang positif. Mewujudkan organisasi yang menyokong kejelasan peranan, keadilan dan sokongan sosial. Cadangan yang ketiga ialah memperkukuhkan sokongan dengan pihak pentadbiran, mewujudkan komunikasi dua hala antara pentadbir dan guru, melaksanakan pembahagian tugas yang adil dan telus melalui mesyuarat atau refleksi kerja bulanan, menyediakan peluang pembangunan profesional berkaitan keperluan PDP yang sebenar, memberikan penghargaan dan pengiktirafan secara formal, mengajukan program kesejahteraan guru seperti bengkel stres, kaunseling atau hari guru. Baiklah, sekarang saya akan sambung kepada mini kajian. Tujuan mini kajian adalah yang pertama, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan dan kekondusifan persekitaran kerja guru. Kedua, mengenal pasti tahap beban tugas guru dan kesannya terhadap kerja harian mereka. Ketiga, menilai hubungan rakan sekerja dalam membentuk suasana kerja harmoni dan profesional. Keempat, menganalisis sokongan pentadbiran iaitu dari segi perusahaan, komunikasi dan kebajikan terhadap persekitaran kerja yang positif. Yang kelima, menentukan faktor yang paling dominan yang menyumbang kepada keberkesanan kerja guru. Dan yang terakhir, memberikan panduan dan strategi penambahbaikan kepada sekolah dan perubatan dasar untuk mewujudkan iklim kerja positif dan mampan. Bagi objektif kajian adalah yang pertama, mengenal pasti tahap beban tugas guru, hubungan antara rakan sekerja dan sokongan pentadbiran di sekolah. Kedua, menentukan faktor yang paling dominan menyumbang kepada keberkesanan persekitaran kerja guru di sekolah. Dan yang ketiga, mencadangkan strategi untuk mempertingkatkan persekitaran kerja yang lebih efektif dan menyokong kesejahteraan guru. Bagi persoalan kajian pula, yang pertama, apakah tahap beban tugas guru, hubungan antara rakan sekerja dan sokongan pentadbiran di sekolah? Kedua, antara beban tugas guru, hubungan rakan sekerja dan sokongan pentadbiran, faktor manakah yang paling dominan menyumbang kepada keberkesanan persekitaran kerja guru di sekolah? Dan yang terakhir, apakah strategi yang boleh dicadangkan untuk mempertingkatkan persekitaran kerja guru yang lebih efektif dan menyokong kepada kesejahteraan guru di sekolah? Seterusnya, marilah kita lihat kepada metodologi kajian yang telah kami pilih untuk mencapai objektif ini. Kami akan membincangkan 6 komponen utama metodologi iaitu skop kajian, reka bentuk kajian, lokasi dan pemilihan sampel kajian, kaedah persampilan, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Untuk perincian metode dari segi skop kajian, kami berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran kerja guru, terutamanya dari segi aspek beban tugas, hubungan rakan sekerja dan sokongan pentadbiran.
Ia merangkumi sekolah rendah dan sekolah menengah di Terengganu. Kedua, reka bentuk kajian. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif melalui soal selidik. Ini adalah kajian tinjauan untuk mendapatkan gambaran umum. Data akan diproses menggunakan perisian statistik SPSS untuk mendapatkan nilai min dan sisihan piawai. Dan seterusnya, lokasi dan pemilihan sampel kajian. Kami melibatkan beberapa buah sekolah, sekolah rendah dan menengah, serta sampel juga terdiri daripada 51 orang guru di kawasan bandar dan luar bandar. Pemilihan ini dibuat berdasarkan persetujuan dan kerjasama pihak sekolah. Seterusnya, kaedah persampelan. Kaedah persampelan yang digunakan ialah persampelan pertujuan. Kami memilih guru di sekolah rendah dan guru di sekolah menengah di negeri Terengganu dengan kriteria tertentu yang selaras dengan objektif kajian. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data adalah melalui soal selidik Google Form dengan 32 item berskala Likert serta dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu demografi, beban tugas, hubungan rakan sekerja, sokongan pentadbiran dan strategi penambahbaikan. Dan yang terakhir, kaedah analisis data. Kaedah analisis data adalah kami menganalisis deskriptif menggunakan SPSS yang melibatkan pengiraan min, sisihan piawai dan frekuensi di mana ianya selaras dengan 3 objektif kajian kami iaitu menilai tahap beban tugas guru, hubungan dan sokongan pentadbiran, mengenal pasti faktor dominan yang mempengaruhi persekitaran kerja guru serta mengenal pasti strategi penambahbaikan bagi kesejahteraan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Ismail, nombor matrik P164137. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian yang paling penting dalam kajian ini iaitu dapatan kajian. Berdasarkan kajian yang telah kumpulan kami jalankan, di mana ia melibatkan seramai 51 orang responden dari sekolah rendah dan sekolah menengah di negeri Terengganu. Oleh itu, hasil analisis telah menunjukkan bahawa persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan motivasi, kesejahteraan serta prestasi profesional guru. Baiklah, berdasarkan slide ini, kita dapat lihat jadual min dan sisian piawai. Jadi jadual min dan sisian piawai ini adalah untuk menjawab objektif pertama kumpulan kami iaitu bagi mengenal pasti tahap beban tugas guru, hubungan antara rakan sekerja dan sokongan pentadbiran di sekolah. Jadi kami telah menggunakan analisis min dan sisian piawai untuk menentukan tahap beban tugas guru, hubungan antara rakan sekerja serta tahap sokongan pentadbiran di sekolah kerana analisis min dan sisian piawai ini dapat membantu memberikan gambaran umum tentang corak serta kecenderungan tahap setiap faktor itu yang membentuk persekitaran kerja guru. Baiklah, merujuk kepada jadual min dan sisian piawai ini, pertama sekali kita dapat lihat terdapat 3 faktor dan faktor pertama iaitu tahap beban tugas guru. Nilai min adalah sebanyak 2.8799 dan nilai sisian piawai ialah 0.5687 yang menunjukkan bahawa tahap beban tugas guru ini berada pada tahap yang sederhana. Saya jelaskan bagaimana ia boleh berada pada tahap sederhana kerana kita dapat lihat nilai min itu 2.8799 itu adalah dalam jumlah yang sederhana dan ia menunjukkan bahawa kebanyakan guru berpendapat beban tugas yang dipikul berada pada tahap yang agak tinggi tapi masih dalam kawalan. Bagi nilai sisian piawai pula, ia menunjukkan bahawa terdapat sedikit perbezaan pandangan dalam kalangan responden terhadap beban kerja yang ditanggung.
Dapatan kami ini juga adalah disokong oleh kajian yang lepas yang dijalankan oleh Subhatra Reno 2023, di mana beliau telah mendapati bahawa bebanan kerja guru mempunyai hubungan yang signifikan dengan tekanan kerja guru. Jadi, dapatan kami ini telah menggambarkan bahawa guru menghadapi beban kerja yang sederhana merangkumi tanggungjawab pengajaran, pengurusan kokurikulum dan tugas-tugas sampingan lain di sekolah. Bergerak kepada faktor yang kedua, iaitu hubungan rakan sekerja, kita dapat lihat nilai min adalah 4.4485 dan sesian piawai ialah 0.54324. Jadi ia menunjukkan bahawa hubungan rakan sekerja ini berada pada tahap tinggi, di mana nilai min itu menggambarkan bahawa majoriti guru mempunyai hubungan yang baik, saling bekerjasama serta saling menyokong dalam melaksanakan tugas di sekolah. Bagi nilai sesian piawai pula, ia menunjukkan bahawa persepsi responden terhadap hubungan rakan sekerja adalah agak konsisten dan tidak banyak perbezaan antara satu sama lain. Justeru, dapatan kami ini telah menjelaskan terdapat hubungan yang positif dalam kalangan rakan sekerja dan ia telah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan menyokong keberkesanan persekitaran kerja guru di sekolah. Dapatan kami juga ini telah diperkukuhkan lagi oleh kajian yang lepas yang dijalankan oleh Ong Dakan 2022, di mana mereka mengesahkan bahawa sokongan daripada rakan sekerja memang berupaya dapat mengurangkan tekanan guru di sekolah. Seterusnya, bagi faktor yang ketiga, iaitu sokongan pentadbiran, kita dapat lihat nilai min di sini adalah sebanyak 4.1912 dan nilai sisian piawai ialah 0.75843 yang menunjukkan bahawa sokongan pentadbiran berada pada tahap yang tinggi. Dengan nilai min itu menunjukkan bahawa pentadbiran sekolah dilihat memberikan sokongan yang baik kepada guru dalam pelaksanaan tugas mereka. Dan nilai sisian piawai pula menunjukkan wujud sedikit perbezaan pandangan dalam kalangan responden, namun secara keseluruhannya guru bersetuju bahawa pentadbir itu sememangnya memainkan peranan penting dalam membantu, membimbing serta memberi galakan kepada keberkesanan kerja guru. Dan dapatan kami juga disokong oleh kajian oleh Sinau et al. 2025, di mana beliau menyatakan bahawa guru merasakan tahap tekanan kerja akan berkurang dan kepuasan kerja meningkat apabila pihak pentadbir sekolah itu sendiri yang memberi bantuan dan sokongan kepada para guru. Jadi secara ringkasnya, daripada jadual min dan sesian piawai ini, dapatan daripada kajian kami ini telah menunjukkan bahawa guru menghadapi beban tugas yang sederhana, manakala hubungan yang baik antara rakan sekerja serta sokongan yang kukuh daripada pihak pentadbiran telah dapat membantu mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan efektif di sekolah. Baiklah, bergerak kepada slide seterusnya. Jadi bagi menjawab objektif kumpulan kami kedua, iaitu menentukan faktor yang paling dominan yang menyumbang kepada keberkesanan persekitaran kerja guru di sekolah. Jadi untuk mengenal pasti faktor yang paling dominan yang menyumbang kepada persekitaran kerja guru itu, perbandingan ini akan dilakukan berdasarkan nilai min yang tertinggi, di mana nilai min yang tertinggi itu menunjukkan faktor yang paling kuat yang mempengaruhi persepsi guru terhadap persekitaran kerja yang efektif dan kondusif. Jadi dalam slide ini, berdasarkan graf bahistogram ini, kita dapat lihat bahawa di antara ketiga faktor ini, faktor hubungan rakan sekerja merupakan faktor yang paling dominan yang menyumbang kepada persekitaran kerja guru di sekolah dengan nilai min yang tinggi, iaitu 4.4485. Oleh itu, dapatan ini menjelaskan bahawa hubungan yang baik dan kukuh antara rakan sekerja ini memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana kerja yang harmoni
ini, saling menyokong serta dapat meningkatkan motivasi guru itu sendiri untuk melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Tambahan pula, dapatan ini disokong oleh kajian lepas, iaitu kajian oleh Coley et al. 2021 di mana dia mendapati bahawa hubungan positif antara guru dan rakan sekerja ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan serta kepuasan kerja guru. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa sokongan sosial di tempat kerja mampu meningkatkan motivasi dan mengurangkan tekanan dalam kalangan guru sekaligus dapat mewujudkan persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Okey, baiklah, seterusnya faktor kedua yang kita lihat paling dominan di sini ialah sokongan pentadbiran. Nilai minnya adalah sebanyak 4.1912. Kajian lepas oleh Schaefer 2022 juga menegaskan bahawa persekitaran kerja yang positif dan kolaboratif antara warga sekolah telah memberi kesan yang langsung terhadap keberkesanan pengajaran dan kepuasan kerja guru. Oleh itu, sokongan pentadbiran ini adalah disokong oleh kajian yang lepas sebagai faktor yang paling dominan. Okey, seterusnya beban tugas guru di sini kita lihat nilai min agak rendah berbanding dua faktor sebelum ini, iaitu 2.8799. Walaupun begitu, beban tugas guru ini berada pada tahap yang sederhana dan kajian yang lepas oleh Borman dan Dowling 2020 juga telah menyokong dapatan ini, di mana mereka menunjukkan bahawa pengurusan beban kerja yang baik serta sokongan daripada rakan sekerja dan pentadbiran dapat mengekalkan kesejahteraan dan komitmen guru terhadap tugas mereka. Jadi secara ringkasnya daripada graf bar histogram ini, dapatan kumpulan kami ialah mendapati bahawa hubungan interpersonal yang kukuh dan budaya kerja berpasukan merupakan asas utama dalam mewujudkan persekitaran kerja guru yang efektif dan berdaya tahan di sekolah. Okey, baiklah. Slide seterusnya pula ini memaparkan nilai min dan sesian piawai bagi strategi untuk mempertingkatkan persekitaran kerja yang lebih efektif di sekolah. Okey, jadi untuk menjawab objektif kami yang ketiga, iaitu strategi untuk mempertingkatkan persekitaran kerja guru ini, sebanyak 8 item telah kumpulan kami masukkan dalam Google soalan soal selidik. Okey, jadi daripada soal selidik itu, jadual min dan sesian piawai ini, kita dapat lihat bahawa nilai min yang diperoleh adalah sebanyak 4.6201 dan nilai sesian piawai ialah 0.5678. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa strategi untuk memperkukuhkan persekitaran kerja guru ini berada pada tahap yang sangat tinggi. Okey, dapatan ini juga menunjukkan bahawa responden itu sendiri mempunyai pandangan yang sangat positif terhadap pelaksanaan strategi-strategi yang dicadangkan bagi mempertingkatkan persekitaran kerja yang lebih efektif. Tambahan pula, terdapat kajian lepas oleh Rahman dan Ismail di mana kajian itu telah menyokong dapatan ini, di mana kajian itu mendapati bahawa pelaksanaan strategi pengurusan sekolah itu sendiri, di mana strategi pengurusan sekolah itu yang berfokus kepada hubungan kolaboratif dan kesejahteraan guru mampu mewujudkan suasana kerja yang positif dan kondusif. Baiklah, seterusnya berbalik kepada objektif kita yang ketiga itu sebentar tadi, di mana untuk mencari strategi yang paling berkesan dalam mempertingkatkan persekitaran kerja guru. Okey, jadi daripada graf bar ini kita dapat lihat terdapat 8 item strategi untuk mempertingkatkan persekitaran kerja guru. Dan kesemua 8 item itu sendiri memperoleh nilai min yang tinggi, di mana kesemua 8 item itu berada dalam julat 4.51 sehingga 4.75. Dan kita juga dapat lihat di antara 8 item itu, item dengan nilai min yang paling tinggi ialah komunikasi terbuka antara guru dan pentadbiran dapat meningkatkan kepercayaan bersama. Okay, jadi item itu adalah item strategi yang paling dominan sekali.
Okey, jadi kita juga dapat lihat di antara 8 itu, item pengiktirafan dan ganjaran kepada guru dapat meningkatkan semangat kerja, serta satu lagi item iaitu menambah kemudahan sekolah dapat memperbaiki suasana kerja guru untuk lebih bermotivasi dalam PDP, juga menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi dengan nilai min yang agak tinggi. Jadi secara ringkasnya, dapatan itu sendiri membuktikan bahawa guru amat menitik beratkan aspek komunikasi, penghargaan dan kesejahteraan staf sebagai strategi utama untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kesejahteraan dalam persekitaran kerja sekolah. Okey, jadi setakat itu saya jelaskan bagi bahagian dapatan. Seterusnya, rakan sekumpulan saya akan terangkan bagi aspek perbincangan dan kajian lanjutan. Assalamualaikum, nama saya Nur Farahin binti Jasmari. Saya akan bentangkan bahagian akhir laporan kajian kami yang meliputi perbincangan dan kajian lanjutan, signifikan kajian, batasan kajian serta rumusan. Perbincangan kajian. Berdasarkan analisis deskriptif, beban tugas guru berada pada tahap sederhana dengan nilai min 2.8799 menunjukkan tanggungjawab guru masih dalam kawalan walaupun pelbagai tugasan perlu dilaksanakan. Rahman dan Zainal 2001 menegaskan bahawa keberkesanan guru dalam mengendalikan beban kerja yang banyak adalah bergantung rapat pada kemahiran pengurusan masa peribadi dan wujudnya sokongan organisasi yang kukuh sekaligus memelihara kualiti kerja dan kesejahteraan profesional mereka. Seterusnya, hubungan antara rakan sekerja menunjukkan nilai min tertinggi iaitu 4.4485 menjadikan ia faktor paling dominan dalam membentuk persekitaran kerja yang kondusif. Ini bermaksud sokongan sosial dan kolaborasi antara guru sangat penting dalam mengekalkan semangat serta kesejahteraan di tempat kerja. Ini disokong oleh Abdullah et al. 2022 yang menekankan bahawa hubungan interpersonal yang berkualiti tinggi dalam kalangan guru adalah pemboleh ubah kritikal yang meningkatkan kepuasan kerja, motivasi dan komitmen mereka terhadap organisasi. Sokongan pentadbiran juga mencatat nilai yang tinggi iaitu 4.1912 menunjukkan peranan kepimpinan sekolah sangat penting dalam memberi galakan dan membantu guru. Kajian oleh Matt Lifton et al. 2025 menyokong dapatan ini dengan menyatakan bahawa kepimpinan yang prihatin dan empati mampu meningkatkan kepuasan kerja guru serta mengurangkan tekanan. Akhir sekali, hasil analisis menunjukkan bahawa strategi bagi mempertingkatkan persekitaran kerja guru adalah strategi komunikasi terbuka antara guru dan pentadbiran kerana ia mencatat nilai min tertinggi iaitu 4.75 membuktikan kepentingan komunikasi dua hala yang jelas dan telus dapat mewujudkan suasana kerja kondusif. Dapatan ini disokong oleh Lim dan Hassan 2024 yang menegaskan bahawa perhargaan dan komunikasi terbuka dapat meningkatkan motivasi serta kesejahteraan. Berdasarkan dapatan, beberapa cadangan kajian lanjutan disyorkan. Pertama, meluaskan skop populasi kepada guru dari pelbagai negeri bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap persekitaran kerja guru di Malaysia. Pendekatan ini penting kerana kajian lepas seperti yang dinyatakan oleh Abdullah dan Hamzah 2024 menunjukkan bahawa persekitaran kerja guru berbeza mengikut konteks lokasi, budaya sekolah dan gaya kepimpinan pentadbiran. Kedua, menjalankan kajian berbentuk kualitatif seperti temu bual, mendalam atau pembincangan kumpulan fokus dapat memberi maklumat yang lebih terperinci tentang memahami pengalaman sebenar guru terhadap tekanan kerja dan sokongan sosial. Ketiga, penyelidikan akan datang disarankan untuk membangunkan dan menilai keberkesanan modul intervensi kesejahteraan guru yang menumpukan kepada peningkatan motivasi, pengurusan stres dan sokongan sosial di tempat kerja. Kajian oleh Nguyen et al. 2023 membuktikan bahawa intervensi berasaskan kesejahteraan emosi dan sokongan organisasi mampu meningkatkan daya tahan serta prestasi kerja guru secara berterusan. Akhir sekali, kajian longitudinal wajar dijalankan bagi menilai kesan jangka panjang terhadap strategi sokongan dan kesejahteraan guru. Kajian sebegini penting untuk menilai perubahan serta impak berterusan terhadap prestasi dan kesejahteraan guru dari semasa ke semasa seperti dinyatakan oleh Van der Waal et al. Kemudian, signifikan kajian. Kajian ini memberi manfaat kepada tiga pihak utama. Pertama, kepada guru. Kajian ini membantu mereka memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan kerja dan cara mengurus tekanan secara berkesan.
Yang kedua, pihak pentadbiran sekolah. Pihak pentadbiran boleh mengambil inisiatif untuk membina kesejahteraan dan mengukuhkan motivasi guru melalui komunikasi dua hala yang efektif, penghargaan berterusan terhadap sumbangan guru serta pengagihan kerja secara adil dan saksama. Pihak pentadbiran juga boleh menggunakan hasil kajian ini sebagai arah pandu dalam membentuk polisi sekolah yang lebih bersifat mesra guru, adil dan seimbang antara kerja dan kehidupan peribadi guru. Yang ketiga, kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak KPM dapat menyedari keperluan untuk menilai semula beban tugas guru di luar pengajaran dan pembelajaran, sistem penilaian prestasi seperti penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan serta mekanisme sokongan psikososial yang sedia ada. Hasil kajian ini juga membolehkan KPM memperkasakan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan falsafah pendidikan kebangsaan yang bukan sahaja menumpukan kepada pencapaian akademik, malah juga menitik beratkan kesejahteraan hidup warga pendidik di Malaysia. Seterusnya ialah batasan kajian. Batasan yang pertama adalah dari segi populasi dan lokasi kajian. Penyelidikan ini terhad kepada penlibatan guru sekolah rendah dan menengah yang berkhidmat di negeri Terengganu sahaja. Oleh itu, dapatan kajian tidak boleh digeneralisasikan secara menyeluruh kepada komuniti guru di seluruh Malaysia. Batasan yang kedua pula adalah dari segi kekangan instrumen pengumpulan data, di mana instrumen utama yang digunakan untuk pengumpulan data adalah borang soal selidik berskala Likert sahaja. Kekangan ini akan membataskan pemahaman terhadap aspek emosi atau pengalaman sebenar guru yang mungkin tidak dapat diungkapkan sepenuhnya melalui soalan tertutup. Seterusnya, kekangan masa dan sumber. Kajian ini telah dilaksanakan dalam jangka masa yang terhad dan menyebabkan kesukaran untuk melibatkan saiz sampel yang lebih besar atau menjalankan pemerhatian berpanjangan terhadap suasana kerja di sekolah. Selain itu, kekurangan sumber kewangan menghadapkan peluang untuk menggunakan kaedah campuran. Akhir sekali, batasan dari segi tindak balas responden. Kemungkinan sebilangan responden memberikan jawapan berdasarkan apa yang dianggap sesuai atau diterima oleh pihak sekolah atau persekitaran mereka sahaja dan bukannya mencerminkan realiti sebenar. Situasi ini boleh menjejaskan ketepatan data asal yang dicatatkan. Walau bagaimanapun, batasan-batasan ini tidak menjejaskan keseluruhan objektif kajian. Sebaliknya, menjadi panduan kepada penyelidik akan datang untuk menambah baik reka bentuk, kaedah dan skop penyelidikan berkaitan persekitaran kerja guru yang lebih luas. Dasarnya, hubungan rakan sekerja menjadi faktor paling dominan yang menyumbang kepada keberkesanan persekitaran kerja guru. Komunikasi terbuka antara guru dan pentadbiran dikenal pasti sebagai langkah utama dalam membina suasana kerja yang positif dan menyokong kesejahteraan guru. Pihak pentadbiran sekolah dan pembuat dasar perlu memberi perhatian wajar terhadap hubungan sosial yang positif, sokongan pentadbiran yang berterusan serta beban tugas yang terkawal. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menegaskan bahawa beban kerja yang seimbang, hubungan rakan sekerja yang harmoni dan komunikasi terbuka antara guru dengan pihak pentadbiran merupakan asas utama dalam membentuk persekitaran kerja yang efektif serta meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.